bila student salah pilih kos. Kesannya bukan sekadar boring. Psikologi jelas menunjukkan bahawa akibat dia sangat besar. Pertama, of course, duit akan jadi lebur lah. Career mismatch. Bila bidang tak align dengan personality dan aptitude, student tu akan mengalami konflik dalaman. Setiap tugasan rasa berat sebab otak dan minat tak sehaluan. Kedua, korang akan mengalami motivation loss. Minat intrinsik hilang. Student mula study hanya untuk lulus, sekadar nak exam lepas. Bukan sebab curious nak tahu, nak belajar betul-betul. Akhirnya cepatlah burn out. Ketiga, self-efficacy drops, iaitu bila asyik struggle, keyakinan diri pun jadi runtuh tau. Korang akan fikir dah tak cukup bijak, padahal itu sebenarnya adalah mismatch, bukan kemampuan korang. Yang terakhir itu paling kesan dia, jangka panjang, iaitu life dissatisfaction, yang paling besar kesan dia. Grad tapi kerja tak seronok, rasa trapped, masa depan jadi kabur. Korang kena ingat, salah pilih kos bukan sekadar silap teknikal je. Tapi dia boleh meruntuhkan semangat, keyakinan dan arah hidup. Sebab tu sebelum korang pilih kos universiti, cuba buat analisis personality sebelum pilih kos. Itu sangat penting. Klik link bio untuk dapatkan banyak informasi.